Saya buka harga RM15 dia tak bagi. Tu dekat gerai dekat tengah tu. RM15 dia tak bagi. Dia kata dia beli dekat pasar karat ah. Seller tu lah, seller yang jual barang karat. Dia pun beli juga barang-barang yang dia rasa boleh jual. Dia kata dia beli 35. Mana boleh jual 15. Last aku lah kata 25 pun dia tak bagi. 25 memang di bawah modal tak boleh bagi lah. Last kali dia kata bagi saya untung RM2. 37 aku beli ya. Kesian kat dia. Nak cari RM2 bukan senang. Inilah orang kata. Buah apa ni? Bukan apa? Ini ya. Saya tanya ChatGPT, dia kata letak dulu orang masak guna arang, betul? Bila bara arang tu masih menyala, nak padam dan keselamatan, masuklah dalam arang kat sini. Arang yang dah kita guna dalam ada api mara tu lah. Lepas tu penutup tu tutup oksigen tak masuk lah. Padam mati. Masuk arang yang masih membara tu, masih menyala, masuk, lepas tu tutup, oksigen tak masuk. Boleh pakai balik ya. Maksudnya keselamatan lah. Kalau you letak arang dekat tepi-tepi nanti terbakar rumah. Inilah orang kata saya tak pernah tengok masa kecil. Itu hebat walaupun kita umur sudah on the way, halfway, setengah abad masih kita tak tahu. Macam you pun on the way setengah abad. Ini besi GI kot GI. Macam Zinc atau GI lah. Tapi yang penting dia tak lebur lah. Kalau aluminium, kalau GI dia tak karat. Kalau zinc dia karat. Zinc karat. Macam tu. Saya tak faham. Zinc dengan GI tak sama. Zinc dengan GI tak sama. Ini macam bumbung rumah. Zinc. Betul-betul zinc. Ini zinc lah. Zinc selalu bumbung kita karat kan. Itu zinc. Faham. Zinc rumah tu bukan GI lah. Dia satu spesies. GI tu dia buat macam Dia satu kategori dengan zinc rumah okey, faham. Tak tahulah GI ke zinc, kita tak tahu lah. Tapi handle dia padu, you tengok. Handle dia tu, tempat pemegang dia tu. Keras. belakang lama. Setiap kali keluar mesti ada sesuatu yang saya tak biasa jumpa. Dan seronok buat collection. Ini boleh sewa bagi orang buat filem ataupun buat exhibition pameran. Saya ada hasrat buat macam tu lah, sewa kepada orang buat filem, buat exhibition pameran-pameran. Ada acara-acara khas kan, majlis bandaran ke, mana-mana majlis bandaran buat apa-apa kan. Brother ni sudah lama saya tak jumpa. Brother, oi, tak mau tegur saya. Dia nampak saya pun tak mau tegur. Dia lipat je tak? Yang ni saya boleh kata bekas apa? Nak kata apa tu? ChatGPT tak bagi tahu saya nama barang. Dia kata barang ni untuk simpan arang yang masih membara. Tapi nama barang dia tak bagi tahu. Saya bagi tahu mungkin ni bekai arang lah, senang. Bekai simpan bara arang ataupun arang. Bekas arang lah, senang. Dua patah perkataan senang. Bara arang, bekas arang. What about Howland? I am not. I never see. I never see you. Really? I sumpah if I see to my own God. Okay, I never see you. That's why I don't tegur siapa. Okay.
No. When today I see you, I tegur sapa. That's mean sincerely I know you are walking in front of me. No. Last time I don't see you. That's why I don't tegur sapa. This is what. Had money many more. This is what. They had money many more. No. What is it? Oh, this one. You see this fella or over 50 years old also they do. 50 year. Yeah, 50 year, yes. You over 50 I know. What is it use? Apakah fungsi benda ni, tujuan apa? Mana beritahu. Okay, dia tak tahu maksudnya. Letak nasi pun boleh dia. Okay. Last time people cook last time people cook the bara arang, you know, the arang masih menyala. Nak padamkan bara api arang, bagi api tu padam, mereka letak arang yang masih menyala tu masuk dalam, lepas tu tutup, oksigen tak masuk, nanti bara tu akan padam lah. This is the purpose of this product. Yes. Simpan arang yang masih menyala masih. Okay, this is what I collect. No, arang yang masih panas, yang masih menyala. Okay. This is the purpose. Yeah, I never see it, I buy it. 37 ringgit only. Hey, the seller buy 35. The seller 35. Okay. Ya, sesiapa yang suka video ini boleh share, boleh like. Yang tak suka jangan share, jangan like. Untuk video-video yang lebih sensasi atau sama sensasi, bolehlah ke 3 saluran berikut: saluran Facebook, saluran YouTube dan saluran TikTok. Tajuk-tajuk saluran ada tertera dekat setiap posting. Bye-bye.